Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Dalam video sebelum ini, kita telah berbincang tentang apakah itu kekurangan zat besi dan bagaimana ia dikesan melalui ujian darah. Sekarang, saya ingin membawa anda kepada bahagian seterusnya, iaitu rawatan kekurangan zat besi secara intravenous. Secara umumnya, rawatan kekurangan zat besi terbahagi kepada dua kaedah utama. Yang pertama ialah rawatan secara oral, iaitu dengan mengambil ubat zat besi melalui mulut. Yang kedua pula ialah rawatan secara intravena atau IV, di mana zat besi diberikan terus melalui salur darah. Bagi kebanyakan pesakit, rawatan pertama yang akan dicadangkan ialah zat besi oral. Ini kerana rawatan ini mudah, kosnya lebih rendah dan berkesan untuk ramai orang jika diambil dengan cara yang betul dan untuk tempoh yang mencukupi. Ubat zat besi terdapat dalam beberapa bentuk. Yang paling kerap digunakan ialah ferrous sulfate. Ia berkesan dan murah, tetapi bagi setengah pesakit, ia boleh menyebabkan ketidakselesaan seperti loya, sakit perut atau sembelit. Ubat lain seperti ferrous fumarate dan ferrous gluconate yang mempunyai keberkesanan yang hampir sama dan kadang-kala lebih mudah diterima oleh sesetengah individu. Selain itu, iron polymaltose kompleks yang mempunyai kesan sampingan yang kurang pada perut walaupun penyerapannya mungkin sedikit lebih perlahan. Satu perkara penting yang perlu difahami ialah rawatan zat besi oral bukanlah rawatan jangka pendek. Walaupun paras hemoglobin mungkin mula naik dalam beberapa minggu, rawatan biasanya perlu diteruskan selama beberapa bulan. Ini bertujuan bukan sahaja untuk membetulkan anemia, tetapi juga untuk mengisi semula simpanan zat besi dalam badan. Namun begitu, tidak semua pesakit sesuai atau berjaya dirawat dengan zat besi secara oral. Ada pesakit yang mengalami kesan sampingan yang teruk sehingga tidak dapat meneruskan ubat. Ada juga keadaan di mana penyerapan zat besi dari usus terganggu. Selain itu, jika seseorang mengalami kehilangan darah yang berterusan seperti haid yang terlalu banyak, zat besi oral mungkin tidak mencukupi. Dalam situasi tertentu, doktor juga mungkin perlu membetulkan kekurangan zat besi dengan lebih cepat, contohnya sebelum pembedahan atau dalam anemia yang lebih teruk. Dalam keadaan sebegini, rawatan menggunakan zat besi secara intravena mungkin lebih sesuai. Zat besi intravena diberikan terus ke dalam salur darah, membolehkan zat besi sampai ke dalam badan dengan lebih cepat dan berkesan. Antara bentuk zat besi 4 yang biasa digunakan termasuk iron sucrose, ferric carboxymaltose dan iron isomaltoside. Kelebihan utama rawatan ini ialah dos zat besi yang lebih besar boleh diberikan dalam 1 atau 2 sesi rawatan sahaja. Paras zat besi dan hemoglobin juga biasanya meningkat dengan lebih cepat dan rawatan ini tidak bergantung kepada penyerapan melalui usus. Rawatan zat besi 4 lazimnya dilakukan di hospital atau pusat rawatan harian. Ia secara amnya selamat, tetapi seperti semua rawatan perubatan, ia tetap mempunyai potensi kesan sampingan dan sebab itu pemantauan dilakukan semasa dan selepas pemberian. Kesan sampingan biasanya ringan dan sementara. Antaranya termasuk rasa tidak selesa di tempat suntikan, sakit kepala, rasa loya, pening atau rasa panas dan kemerahan pada muka atau flushing. Sesetengah pesakit mungkin mengalami sakit sendi atau otot untuk 1 atau 2 hari selepas rawatan. Kesan-kesan ini selalunya akan pulih sendiri tanpa rawatan. Reaksi alahan yang serius terhadap zat besi 4 jarang berlaku, terutamanya dengan formulasi moden yang digunakan pada masa kini. Walau bagaimanapun, kerana risiko ini tetap wujud, rawatan biasanya diberikan di fasiliti kesihatan dengan kaki tangan dan ubat kecemasan yang sesuai. Inilah sebabnya pesakit akan dipantau dengan rapi semasa infusi dan selepas rawatan selesai. Walau apa pun bentuk rawatan yang digunakan, satu prinsip yang sangat penting perlu diingat. Merawat kekurangan zat besi sahaja tidak mencukupi jika punca sebenar masalah tersebut tidak dikenal pasti. Kekurangan zat besi boleh berpunca daripada kehilangan darah, masalah penyerapan atau keperluan badan yang meningkat.
Oleh itu, selain rawatan, doktor mungkin mencadangkan pemeriksaan lanjut seperti imbasan, ultrasound atau pemeriksaan saluran usus untuk mencari punca sebenar kekurangan zat besi. Sebagai kesimpulan, rawatan kekurangan zat besi perlu disesuaikan dengan keadaan setiap individu. Ada pesakit yang memadai dengan ubat dan ada yang memerlukan rawatan melalui intravenous. Jika anda sedang dirawat kerana kekurangan zat besi, berbincanglah dengan doktor anda tentang pilihan rawatan yang paling sesuai dan jangan menghentikan rawatan tanpa nasihat perubatan. Jika video ini bermanfaat, kongsikan dengan keluarga dan rakan-rakan dan ikuti saluran pakar darah anda untuk lebih banyak penerangan tentang ujian darah dan penyakit darah. Terima kasih.